Tu baru bangun dari tidur 3.54 pagi. So hari ni merupakan first day persekolahan after seminggu cuti. So this is first day. Hari ni hari Isnin. Tak tahu lah kenapa bangun awal sangat ni. Tapi maybe sebab nervous kan. Takut first day sekolah, takut tak bangun. Nanti kan tak bangun kan susah kan. Dah lahir di first day sekolah. Baik, kita dah sedia kan. What is this guys? First day sekolah, kita patut buat apa? Buat apa Tengok homework kalau tengok homework dah lapar. Kita target nak bangun pukul 4.20. Tapi nampak aduh, ni semua set timing sampai pukul 6. Ni baru phone, tablet nampak 4.15 pagi, okey. Sampailah pukul 6. Aku rasa aku tahu kot kita nak buat apa dulu pagi ni. Waduh. Okay, top 3. Come on. Final lap. Come on. Top 2. Come on. Oh. Yes guys, yes. Kita dapat nombor 1. Maksudnya hari ini merupakan hari yang insya-Allah baik-baik saja. Lembut senyum yang membuat hatiku mengkrik. So you know guys, perfect timing. So after Akil dah fikir masak-masak, Akil nak pergi mandi. Yep, let's go. Yeah boy. Sejuk. Rock your body, kamu. Sekarang apa ni sangkut ni? 4.45. Dah lah nak pergi sekolah pukul 6.20 macam tu. So sebabkan kita dah habis senaman ringan kita pada pagi ini, maka marilah kita. So dah masuk waktu solat bagi kawasan Akil. Kita solat dulu. Let's go. Alhamdulillah dah settle dah. Jadi jom bersiap apa yang perlu sebab dah pukul 6 lebih dah. Jadi let's go. Right now kita dah dekat luar. Tapi kita rasa kita akan jumpa korang waktu persekolahan. Jadi kita jumpa lepas habis sekolah. Let's go. Okay, Akil dah balik dari sekolah dan Akil dah tukar baju Akil. Dan kita bersedia untuk melakukan senaman kita. Dan sebelum tu Akil nak tunjuk apa yang Akil beli. Akil beli 2 roti Gardenia untuk tenaga. Lepas tu kita ada air IG. Kita makan dulu. Korang nampak kan berpeluh kan. Okay, ni tak tipu bukan main-main punya peluh. Ini memang peluh yang datang daripada panas ni. Atas ni nampak ni, atas ni zinc kan. Sini yang panas dia, macam sauna. Okay. No sugar. So kalau korang nak tahu, okay, hari ni first day sekolah, okay lah, okay, feeling dia okay. Cuma penat sikit. Penat sebab maybe Akil ada ujian segak, okay. Sebab tu penat, okay. Sebab hari ni hari Isnin, mana boleh pakai baju ni, baju PJ. Tapi disebabkan kita hari ni ada segak, so kita boleh pakai letih sikit tu. Tapi tak apa, I think Akil boleh teruskan lagi. And kita akan bersenam lah. Let's go.
guys, so tadi Akil buat 30, tapi 30 tak jalan lancar. Okay, jadi right now kita akan drop kepada 27.5 kg dan kita akan tengok apa hasil dia. Walaupun tadi ada struggle sikit, tapi 27 kg ni kita mampu angkat lagi. Jadi lepas ni untuk set seterusnya kita akan keep konsisten untuk 27 kg dan yep, kita boleh dah pergi ke next game. Okay, jadi kita nak kena settlekan lagi satu set. Let's go. Setelah untuk game pertama kita, game kedua ni Akil akan angkat 35 kanan, 35 kiri, dan ini ialah second game kita untuk hari ini. Dan Akil lupa nak beritahu, hari ni Akil buat chest. So korang layan je lah video yang aku Akil tangkap. Akil bukan apa, Akil suka borak kat tingkap ni sebab tingkap ni lebih ada angin dan lebih sedap untuk kita bersantai kan. Kita dah habis game yang kedua kita. So sekarang kita masuk pada game yang ketiga, yang mana game yang ketiga ni akan mula start daripada 15 kanan, 15 kiri, and then kita akan up ke 17 kanan, 17 kiri. Okay, so kita tengok macam mana perjalanan kita untuk game yang ketiga ni. Larat ke tak larat lagi. So guys, Akil dah habis Akil punya game kat atas tadi. So sekarang kita akan main game kat bawah pula. Dan this is our last game for chess, bahagian chess. So ni last game kita. Lepas main gym kita makan lah apa lagi. Kena pula yang gepuk. Nah lepas tu ni budak yang akan sakit perut malam ni sebab makan yang gepuk. Lepas tu on the way nak balik rumah lah. Apa lagi balik lah. Buat apa nak duduk salam lama. Let's go. Hari ni 25 September. Sekarang pukul 4.22. So mesti korang pelik kan. Tadi kata hari Senin, tiba-tiba sekarang dah hari Khamis kan. Apa Akil buat? Nak katakan hari Selasa tu Akil dah rasa tak sihat badan dah. Hari Rabu badan dah betul-betul rasa dah tak sihat ni. Dah habis tak sihat ni. Sampailah hari ni, hari Khamis, yang mana hari ni Akil ambil cuti sakit. Akil planning nak habiskan juga video ni sekarang. Okay, dalam masa terdekat ni Akil nak post. That's why kita buat video ni. So thank you kepada semua yang tengok video ni. Okay, kalau korang suka, korang jangan lupa like, subscribe and comment. Apapun. Bye. Jangan lupa subscribe.